Assalamualaikum. Kalau ada terjadi kes internet, sini kan internet, let's kita punya Mekah Live ni, tiba-tiba dia tak boleh jalan sebab apa tu, YouTube bertukar kan, dia akan keluar macam ni lah, live stream recording is not available. So apa yang anda perlu lakukan ialah, mula-mula buka YouTube, ni pergi YouTube my website, kemudian kita search Mekah Live. Dan kita ada banyak pilihan Mekah Live lah. So katakan sebelum ni dia punya Mekah Live link tu dia dah bertukar. So kita boleh pilih yang mana tu. Selalunya saya akan pilih macam sama ada by this one, Al-Quranul Karim ataupun Al-Quran 4K lah. So kita boleh tekan sini. My work is easy because I use Click. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done. Kita perlukan dapatkan ni lah. Ni okey kan? So kita copy dia punya URL ni. Right mouse, copy. Kita masuk dalam My Solat Time sini. Kita paste dekat sini. Kita paste. Kemudian kita tekan kemas kini. Dia akan kemas kini yang ni lah. Lepas tu yang mute punya pun sama juga. Kita kemas kini. So kita dah kemas kini yang ni, yang biasa. So kalau kita play balik, nanti dia akan run sama yang dekat YouTube tadi lah. Sama kan? So ini mute. Kalau mute punya, kalau kita play, nanti dia akan tak berbunyi lah. So macam tu je. So kita akan update YouTube URL ni. Kita dah siap. Dia akan based on yang kita dah ambil daripada sini lah. So mudah je. So kita kena update. Sebab YouTube ni kadang-kadang dia bertukar-tukar dia punya link tu. Kita boleh tukar sendiri. Pergi sini logo Kaabah. Pergi internet. Mula-mula kita pilih je file mana yang kita nak dan kita paste URL daripada YouTube tadi, kemas kini lah. Yang mute pun sama juga, kita paste URL dan kita kemas kini. Sekian, terima kasih.